Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan belajar tentang darab perpuluhan. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks tahun 6, muka surat 68. Okey, so kita tengok contoh yang pertama, 0.3 darab 0.4. 0.3 ni contoh yang pertama, darab 0.4. Okey, boleh darab dalam bentuk letis. Okey, 0.4 darab 0.3 darab 0.4. Okey, so buat dalam bentuk letis. Kalau nak guna dalam bentuk lazim biasa pun boleh. Okey, highway. So, darablah. 3 darab sifar, sifar, sifar. Sifar darab sifar, sifar, sifar. 3 darab 4, 12. Sifar darab 4, sifar, sifar. So, tengok highway. Highway yang pertama. Okey, highway kuning, highway biru. Okey. So, kita tengok highway kuning yang pertama 2. Highway biru 1. Highway kuning sifar, highway biru sifar. So, macam mana? Okey, tulis dulu. Sifar, sifar 1, 2. Tulis dulu. Ni, tulis macam ni. Okey, untuk letak perpuluhan, kita kira tempat perpuluhan. Ni berapa? 1. Ni 1. 1 dengan 1 ialah 2. 1, 2, bob. So, jawapannya ialah 0.12. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ialah 81.2 darab 4.9. Okey, contoh yang kedua. 81.2 darab 4.9. So, kita buat dalam bentuk letis. 81.2 darab 4.9. So, kita buat kotak highway. Highway, highway, highway. Alright, so 2 darab 4, 8, sifar 8. 1 darab 4, 4, sifar 4. 8 darab 4, 32. 2 darab 9, 18. 1 darab 9, 9. Sifar 9. 8 darab 9, 72. So, kita tengok highway kuning, highway biru. Okey, so tengok highway kuning dulu. Yang pertama 8. Yang ni 9 tambah 1, 10. 10 tambah 8, 18. Sini 8, 1 naik highway sebelah. Okey, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Okey, 2 tambah 7, 9. Okey, 3, 3. So, tulis dulu. Daripada sini ke sini, tulis dulu. 3, 9, 7, 8, 8. Sekarang kita nak letak Cik Tonah ni. Okey, kita kira tempat Cik Tonah. 1, 2. Okey, so 1, 2, bob. Itulah jawapan dia. Okey. Alright. Contoh seterusnya. Okey, 4.5 darab 260.13. Okey. Contoh yang ketiga ialah 4.5 darab 260
260.13. So, kita buat dalam bentuk letis yang panjang ke atas. 26.13 darab 4.5. Perpuluhan tu last sekali kita make up Cik Tonah tu make up last sekali. Okey. Okey. Alright. So, highway, 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 highway. Alright, so kita darab 3 darab 4, 12. 1 darab 4, 4. Sifar 4. Sifar darab 4, sifar, sifar. 6 darab 4, 24. 2 darab 4, 8. Sifar 8. Okey, habis. Tingkat atas dah, tingkat bawah pula. 3 darab 5, 15. 1 darab 5, sifar 5. Sifar darab 5, sifar, sifar. 6 darab 5, 30. 2 darab 5, 10. So, kita tengok. Kita color dulu. Highway kuning, highway kuning, highway kuning, highway kuning. Highway biru, highway biru, highway biru. So, highway kuning yang pertama, 5. Highway biru, 2 tambah 1, 3 tambah 5, 8. Highway kuning, 1 tambah 4, 5. Highway biru, sifar, 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 sifar. Highway kuning, 4 tambah 3, 7. Highway biru, 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. 1 kat sini, 1 kat sini. Jadi, highway kuning, 1 tambah sifar, 1. So, tulis dulu daripada kiri ke kanan tu. 117 sifar 585. So, kira dulu. Cik Tonah nak make up ni. 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. Pop, titik kat situ. So, jawapannya ialah 1170.585. Okey. Dan last sekali contoh ni. Sifar 0.6 darab sifar 0.39. Okey, contoh nombor 4. Sifar 0.6 darab sifar 0.39. Okey, nak tulis dalam bentuk letis yang mana dulu? Yang panjang dulu. Sifar 0.39 darab sifar 0.6. So, buat rumah, buat bilik. Okey, lepas tu highway, 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 highway. Alright. Okey, 9 darab sifar, sifar, sifar. 3 darab sifar, sifar, sifar. Sifar darab sifar, sifar, sifar. Okey, tingkat atas dah, tingkat bawah pula. 9 darab 6, 5, 4. 3 darab 6, 1, 8. Sifar darab 6, sifar, sifar. So, kita color lah dulu highway. Highway kuning, highway biru. So, highway kuning yang pertama, 4, 4. Ni 5 tambah 8, 13. 1 tambah 1, 2. Sifar, sifar. Okey, so tulis dulu. Sifar, sifar, 2, 3, 4. Okey, sekarang kita tengok Cik Tonah dia. Ni, okey, sorry. Okey, 1, ni, 2, 3. So, 3 tempat. 1, 2, 3, bob titik. So, jawapannya ialah sifar 0.234. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.